Hai korang, hari ini kita mau buat pancake ataupun dalam bahasa Cina kui apam. Jom kita start membuat. Tepung 2 cawan, baking powder 1 cudu, gula setengah cawan, telur 2 biji. Air dia ni 300 ml, tapi 300 ml ni tak habis, ada tinggal sikit lagi. Kita sebatikan dia, letak dia garam sikit. Okey, dah sebati ni kita rehatkan dia dalam 20 minit macam tu. Okey, sekarang 20 minit pun dah berlalu pergi. Cik nak tunjuk dia punya cair dia macam mana, lupa nak tunjuk tadi. Okey, macam ni je cair-cair dia. Nah, macam ni. Okey, sekarang kita pindahkan dia dalam bekas lain supaya senang nak bentuk dia nanti dalam kuali kan. Kuih ni kuih Doraemon dalam bahasa lain lah. Takoyaki, tapi dalam bahasa Cina kuih apam ataupun pancake. Api dia kecil-kecil manja macam tu. Kuali dah panas, dah letak minyak dah tadi sikit. Sekejap. Okey, sekarang kita masukkan dia. Ikut korang lah nak besar macam mana, tapi Cina suka macam ni, kecil-kecil macam ni. Okey, masak dia dalam 3 minit macam tu. Okey, 3 minit pun dah berlalu pergi. Tengok tu, berongga-rongga dalam bagian atas dia. Sekarang kita akan balikkan dia. Tengok bentuk bagian atas dia, cantik kan? Okey, kita masak lagi balik dalam 2 minit macam tu. Ikut korang lah agak-agak macam mana, ikut kuali tu macam mana. Okey, kita tunjuk bagian bawah dia macam tu, dah keemasan macam tu, dah masak dah tu. Okey, sekarang kita masak yang terakhir. Tengok tu, letak minyak dia, letak sikit-sikit manja-manja macam tu je. Okey, ini yang terakhir. Okey, yang terakhir dah masak. Saja nak pesan ni, kalau dah masak tu kan, panas-panas tu letak di atas jaring macam ni supaya dia tak beruap. Kalau letak dalam piring terus dia beruap, tak sedap nanti, basah-basah. Okey, inilah hasilnya. Masak sempurna kan? Sekarang Cik nak tunjuk bagian dalam dia pula macam mana. Dia berongga elok, masak elok je kan? Ini ikut api juga ni. Kalau api dah besar, dia akan mentah bagian dalam. Saja nak pesan. Sekarang Cik nak dah letak dalam pinggan. Inilah hasilnya. Okey korang, sampai sini je. Bye-bye. Jangan lupa mencuba.